Sampai ke Taman Rekreasi Tasik Melati. Sini tempat event dia besok. Ni kalau merah masuk dia tengah record. Ni abang tengah sini. Sekarang kita nak ambil goodies. Ya, sahabat. Stay mana? Sama lah. Tempat aku? Ha. Okey, kita set. Jauh tak jauh kan? Jauh tak apa kalau kayu jauh. Tak ada, jangan kayu. Memang kayu lah. Naik kereta aku tak apa. Aku ride ada semua. Aku ride semua ada. Oh, ini Shimano ni. STR. Esok pergi naik aku tak apa kau. Satu kereta je pergi. Assalamualaikum. Dengan siapa kita? Dengan dia orang. Bila sampai? Malam sampai. Malam sampai. Awal. Kalau tahu naik korang ke? Naik lori. Tumpang naik lori. Assalamualaikum. Champion habis. Adalah. Ini bukan kita. Assalamualaikum. Nak collect goodies untuk saya lah. Nombor alamak tak ingat lah. Saya pun tak sempat cek lah. Azri, AZRI ada tak? Banyak. Ingatkan pakai ni. Tak, kita manual. Oh, manual. Anda apa? Tadi individu eh. Individu okey. Ni saya biasa cari. Dia bawa videographer lah. Dia suka main tu. Oh. Malam dah tengok lah. 360. Ni. 150 dah jauh lah. 150. 150. Lepas tu nak ambilkan orangnya boleh tak? Ya satu dulu. Yang ni? Seorang je. Yang ni kan? Yang ni? 150. 150 okey. Yang ni tadi stamp dekat Setiap booth. Yang inilah. stamp kat belakang. Eligible for lucky draw. Okey. Lepas tu? Ya. Return balik. Tak, masuk dalam kotak dia. Oh, ada kotak dia. Okey, terima kasih. Satu lagi apa? Ni. Nombor 150. Ni nombor ada luck ni untuk lucky draw kena collect stiker di setiap booth. Ada booth 5 booth sponsor nak kena collect. Jom. Siap sahabat saya. Allahu akbar. Ingat mai bila sampai? 2 hari lepas. Oh, awal. Support cikgu. Dia first time kan. Oh, yelah tu lah. Tapi ni macam okey ni, cuaca semua okey eh. Nak collect mana? Kau tak ada? Sini eh? Okey, masih. Ada 5 eh? 5 eh? Cuba. Kita chop kedai satu. Jin. Siap Jin. Baik. Mana Adam semua? Adam on the way. On the way. Ingatkan bila sampai? Aku semalam. Oh, semalam. Awal lah. Hijau kena buat something kalau nak dapat shot. Apa tu? Kena Buat apa? dulu. Kena menari dulu. Menari, jangan menari. Habis buat konten Lutut. atau macam mana, post kat story, tag Cycling Godro. Okey. Cantik. Tu nampak tu. Kau tag sekarang. Bagi tunjuk I dan I chop. Apa dia? Kau upload kat story, tunjuk I. Sekarang ke? Sekarang tak? Pakai phone pun boleh. Alah. Okey. Boleh, kau ambil gambar pun boleh, ambil video pun boleh. Alright. Ini apa ni muka? Bang. Okey, terima kasih ya. Thank you. Alright. Bang, Instagram tak? Instagram ada tak? Mana lagi goodies? Sini. Dia ada
Wan dia tengok bawang kan? Ha? Ada. Ada yang boleh. Ha. Dia pasti pakai masuk. Alright. Baca dia sikit. Lagi mana kedai ah? Sebelah ni. Hello. Boleh sampai? Siap dah. Sampai? Oh. Tengah malam. Duduk mana? Kedai mana ni? Kedai mana ni? Inix. Ini ambil cok. Kena ambil lagi. Abang kena tunggu Pinarello. Kita tunggu Pinarello. Dia berapa? Satu, dua? Ni apa tadi? Oh, ni sebelah. Tunggu Pinarello. Pinarello Alright. Kau banyak kau ambil siapa punya ni? Oh, belakang. Janggut. I see, my bad. Janggut aku telefon dia, tak angkat. Dia dalam tidur, dalam bas tu. Okay. Oh. Here you go. Weh, baik kerang ni. FSA ni. Ya, FSA punya carbon crank, kita ada bawah mat, ada power meter juga. And then Victoria tire. Berapa harga? Juga. Berapa harga ni? Yang power meter? Power meter 多少钱 $5,999. 599. Hybrid ini. No problem. Tengok ada power meter made in Germany tu. Ini berapa ni? Ini 14.5 saja. Dekat sini kita dapat kasih yang promo ini. Item free sama rebate 300 lagi. Pina 14.5 jadi 14. Kena dengan kau tu. Deposit 200. Ya, betul. Kedai kat mana? Kedai kat sini. Yang ni cukup tak? Pinarello punya ni Dah. Pina dah. Ini tak ada Pinarello ni. Sudah dua ni. Copkan je lah. Pina punya apa chop dia? Lim lah. Lim cycle lah. Oh, lim cycle ni Lim cycle. So, abang like dulu. Apa nama abang? Azri Azri. Nombor 150. Ni apa scan abang like. Oh, ni bawah ni. Last ni 150 ni. Lebih madi bang. Betul. Oh, bawah dua bang Dah ni dah. Dah ni dah. Dah follow. Okey, ni saya tinggalkan itu. Saya berikan abang ni hadiah. Terima kasih. Ni banana bang. Power ni. Tinggalkan apa? Dah masuk dah. Dah. Okey, terima kasih. Okey, sama. Oh, kena like Like dulu bang. Banana. Assalamualaikum sahabat. Kami tak jumpa awak. Oh, sihat. Awak buat apa sini? Kayu ke? Tak ni, kerja dengan luar. Oh, tak kena luar. Oh, nampak. Betul pasal film dia. Mana ada hopper je. Serius ah? Serius je. Aku sebab nak hantar anak aku study sini. Anak aku ini map. Alah, sekali jalan. Sekali jalan lah. Okey tu. Tapi memang aku ada plan nak datang sini pun. Tak pernah kayu pelih. Ni. Satu bas. Satu bos oi. Budak-budak lah. Habis duduk mana? Yang ni budak ni. Yang ni bukan budak. Duduk mana? Yang duduk dekat Berseri. 5 kilo ada daripada sini. Oh, saya duduk hotel. Hotel Bawa anak dia orang. Kebetulan anak belajar kat sini, kat Universiti Unimap ni. Ini map. Assalamualaikum. Champion kita. Tak ada. Ada champion. Ini bukan saya punya mainan tau ni. Hotel All Engine Hotel di Jawi. Okey. Pula. Masuk dulu. Dah. Buka. Kita buka. Masuk slot. Ada tak? Assalamualaikum. Masuk dalam ni.
Tayar elok lagi. Tayar aku salin je, salin. Oh, tayar ni sedap lah ni besok ni. Kat belakang depan aku tukar tu dulu. Okey, sekarang kita tengah di starting point. Tunggu lagi 15 minit lepasan. Mereka anggap rider ramai. Inilah 200 tadi. 200 rider. So, tengoklah hari ni hari boleh habis tak boleh habis. Kayu healing je. Lelo. Okay. In front. Naik tak ayam? In front. Boleh start baru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan kecil, jalan kampung, satu lane. Assalamualaikum. Ukuran 200 peserta. Kampung Perlis 134 kilo. Nice view, nice view. Dia dah masuk jalan besar. Hari mix rasanya pakai jersey baru.
Trans view. Cantik lah view ni. Depan nampak bukit tu. Bukan bukit gunung. Apa tu? Aduh. Boleh bukan sebarang ni. InsyaAllah. Okey, dah habis. Kalau start. Ini dah lepaskan. Kau tengok hari yang masuk 6. Pada tengah pinggang. Lelek ni aku balik apa? Zone 4. Tengok. Aku zone nak masuk 6 dah. Lelek jauh ada benda nak kejar pun. Ya, dia tu. Ada filming. Tu dapat ikan kayu dengan Naim. Oh. Santai je. Santai je. Hajulah Naim. Naim dengan basikal baru dia. Oh, Nanyan sama timat. Aduh Naim, jumpa kita akhirnya. Jumpa lagi ya. Gulak Naim. Gulak. Apa nak relax ni?
Okey, sekarang dah dilepaskan sepenuhnya. Dia kecil ni. Berat tu. Kau nampak padu di situ. Hey, jauh! Siapa ni? Weh, dah! Dah! Go down.
Salah lagi. Boleh buat. This is a gravel. Ada kayu je. Pandai baca map. Aku ni tak tahu baca map, ikut orang je lah. Orang sesak aku sesak. Boleh barang siap. Baru 3 kilo. 1 kilo. Ada lagi. Berapa kilo shoot. Barai. Wih, barai. Barai. Oh. Ay, buka. Salah jalan. Ada jalan tamek. Sejalan gravel. Kita buat macam ni. Nanti kita tengok ikut orang. Jumpa balik big group. Dari belakang. Orang ikut jalan betul. Salah jalan ni.
betul. Okey, nampaknya yang ikut ni betul lah. Aduh, kamera kat bakal. Mana nak buat kamera? Kamera dia pusing-pusing. Oi, baru 45 kilo. Dia barai. Angin tak boleh bawa bincang ni. Buat tu angin kat sini. Oh. Alright. Jalan dulu ni. Harap dapat bertahan je lah. Ui, nice oi. Nice. Yang bos kat ni, kat gila. Ini ada anggus kat gila. Men, sesat ni men. Sesat dia. Tadi kau sesat dia. Bukan kat depan dah ke? Tak ada, belakang. Oh ya ke? Belakang sekali. Ya gamis semua tu. Aduh, barang lah. Awak attack sangat. Kali kita bas. Laju sangat. Relax. Ya, betul. Ramai dia. Confused. Aku tadi pun masuk off-road. Aduh. Sihat eh? Nampak kuat tu. Ya, ramai depan babah tadi. Apalah, jalannya. Gila lah. Corner bapak lah. Banyak show ni. Ikut je. Tak ada ni. Jom, jom. Jangan putus. Baru separuh. Ampun. Ada lagi 65 kilo. Dah barai siul. Dah macam rasa dah ni. Dapat grup depan tu okey lah. Ha.
lagi. Mantap. Boleh putus mati. Cek. Okey. Hijau. Barai. Tujuh puluh 5 kilo.
kuat. Lulus gerak dulu. Jom. Bateri nak habis. Kilometer 87. Lagi dah potong ni. Dapat feel jap. Okey. Sekarang kilometer 100. Berhenti buka bateri jap. Bateri kong lah. Dah putus, lepas tu tipe 2. Berhenti kejap. Buka bateri. So dah tinggal seorang. Awak jadi ikut seorang ni. Rasanya dah 100 kilo. Tak tahulah, hidup nak belajar lah. Nak belajar. Dia lagi kan. Allah, semoga aku jumpa jalan lah. Jalan pulang. InsyaAllah. Oh, yang angin kuat guys. Tak patah ni. Seorang ni layan angin. Layan lagi ada 35 kilo. Aduh. InsyaAllah. Jom sini tukar bateri tadi putus. Apa jauh? Dekat refill. Ha? Air dia orang tak buka. Dah air ni. Ingatkan ni. Amin. Putus dengan grup ni. Lepas tu bateri kong. Tukar bateri tu. Dah habis ni. Sama lah ni. Power kau seorang sampai. Baik mi dulu. Okey. Dah slow ni, asal lagi 30 kilo, 35 kilo ni. 30 kilo ni. Ya. Angin kuat siut. Goyang kat seorang-seorang kayu. Alhamdulillah. Baik seorang lagi. Okeylah. Dia di geng. Dah kosong ni. Cuba. 106 kilo. Aku dah betul barai. Jadi masih habis ni. Tak dapat ikut apa ni. Aku dah habis. Last gel. Harap bagi kena habis sikit lah.
Ong. Okey lah, ada geng sikit. Bro! Oh! Bro! Sesat lah. Sure lah. Tadi betul lah jalan ni. Nak balik. Dah ada orang. Sesat tak tu. Aduh. Betul tadi Mak Saleh tu. Macam ni. Pandai lah. Allah. Joi. Jadi ini lah simpan salah masuk ni. Tapi kalau ikut GPX tak betul. Lebih mileage, training lebih sikit. Kuih. Dah 113 kilo. Jauh set dia orang kereta ni. All the way. Finish. Tak nak krem ni. Jangan sampai krem dia. Kalau krem lagi barai. Allah. Jadi 15 kilo gitu. 17. Kira. Kalau 15 kilo. Hopefully boleh habis kalau 15 kilo. Sampai kan insya-Allah. Lalu. Sampai lalu. Thank you. Oi, jauh lagi ke ni. Jauh shoot tu je. Driver. Alah, pun flight lagi tak. Berhenti daya pun. Mampus. Oi, 118 kilo. Ang, sokan dia Seksa. Memang seksa tu. Puas kayu. Allah. Angin dia. Bicep. Tricep, forearm. Terasa. Tapi alhamdulillah manage tak kram lagi. Dia nak kram lagi alhamdulillah. Tu je. Nak kram. Alhamdulillah dah keluar jalan Tamik. Harap Tamik. Itulah ni. Betul lah.
ada rider ni. Lepas dia ada gerak tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rider potong, baru potong. Darah dia attack. Apa? Tangan dia. Rem pula. Baru nak take teman. Bawa slow. Slowly but surely. Allah Akbar. Ada satu peloton kat belakang. Dah nak sampai. Tapi tak boleh gak cangkuk dah tak larat ni. Boleh ah barai ah. Aku sampai besok ni. Barai aku tak boleh ni habis. Jom. Teruk siap track ni. Aku tak boleh lah. Aku dah ikut kau. Buat Ahmad Salim tadi kau sebab sekali tanya bocor ni. Awal. Jangan jalan tak tunggu aku. Jalan. Nak ikut tak larat. Saya ingat malam ni. Tadi sepatutnya ikut map dia belok kiri. Tapi tak tahu masa suruh kanan ada apa benda jalan tutup apa benda ke tak tahu. Cut off time tu malam. Tak tahu dia nak pendek baru. Buat kali saja. Kiri ni eh. Meter 1, 2, 3. Yang dia dah ikut jalan ni. Siang. Berapa kilo lagi? Okey, dah dapat route balik ke GPX. Dan 125 10 kilo lagi. Mampu sangat kayu kan.
kambing kau. Tangkap pinggang. Mental dia ni. Sayuran penutup 2025 event penutup Gravel. Jangan krem. Sekarang kilometer 127. Allah. Sikit. Dah climb ni. Turun bukit finishing sampai terus. Turun all the way terus finishing. Allah. Dah banyak berhalilisasi dah ni. Ini kereta kelakar. Tak fit macam ni. Masuk. Mendapat dah. Kan. Allah Akbar. Sikit lagi sampai. Mental ni. Allah. Rasanya dah turun terakhir ni. Pergi tadi setting tadi betul dah tak kena fikir sangat barai. Keluar balik dah jalan road. Terima kasih. Kita dah sampai dah ni. Dah nampak sambil melati-melati ni. Dah sampai dah kot. Rasa lagi dah jumpa. Alhamdulillah dah sampai. Masya Allah. Alhamdulillah sampai. Alhamdulillah syukur. Masya Allah.
Malaysia. Woi, barai. Barai. Allah, meh, apa meh? Allah, halak dah. Kena perangkap. Berangkat sama. Oh, barai. Dan apa terus hangat ni track ni. Picture. Boleh dah, boleh. Bang, Ui. kalah. Kalah. Ui, power syak orang. Apa ni? Oh, okey, okey. Finishernya ni. Ada dapat? Okey. Tu minta. Dan terima kasih Dan. Ya Allah Dan. Terima kasih Dan. Ya Allah. Ui, track ni barai je. Tadi ada orang bagi sana. Dekat ni. Organizer tu. Alhamdulillah. Dapat best ni. Oh, gempak ah. Berbaloi lah datang jauh. Berbaloi lah. Berbaloi datang jauh. Track pun memang tak kelakar track ni. Tak kelakar. Sebab Naim tak ada. Kalau Naim ada tadi, abang tak dah tadi. Sebab Naim tak ada dah abang ni lah. Asal tak akap, tak ajak. Dengan dia ajak pencin. Kita hantar champion. Tukar. Pasukan saya tukar. Oh, saya bocor tadi. Awal tu. Pasukan besi. Farah tak siap. Farah tak siap. Kalau abang tolong saya buat Farah semalam, ni menang. Kalau tak tadi dia menang, dia lead first. Dia tengah lead first, lepas tu bocor. Wah, dia dah lead first lah. Dia lead first. Dia bocor. Kau tak pernah nampak dia bocor. Allah Akbar. Tak ada rezeki lah. Allah Akbar. Berhenti 3 kali pump. Ni dengan masih sama saya. champion ni. Oh, tapi Minah ni memang power lah. Amir jatuh meh, kat mana jatuh? 50. Allah Akbar. Azrek okey tak? Oh, aduh. Buat tanah. Kayu lagi. Kalau bila nak muntah tu, pening tu. Memang terbuai memang muntah. Tak pasal, betul lah ada Arafat ada. Dengan Belanda. Itu ini dah nak masuk pick up. Oh. Okey, tadi berapa minit dah kena? Dah 2 jam pun. Oh, dia jam. Kena steroid lah. Bahaya kalau kena korban tu. Kalau rasa nak muntah tu memang Sebab dia pump bisa cepat. Kau kena ambil ubat alergi. Dia bagi. Dia dah cocok tadi. Bahaya kan. Terbang bensin pun bahaya. Amy power Amy. Dia gatal daripada. Amy dia belakang. Sudah aku tak boleh follow. Dia buat apa yang kita training. Tadi okey ni Aduh. Dia buat apa yang dia training. Overall sampai dulu. Boleh kita buat kali training Budak-budak happy lah. Tengah vibration. Dia telan. Crazy road for me. Better climbing than flat. Better climbing. Oh, the flat like this But I don't like the wind. Too much headwind. Yeah, headwind too much lah. Yeah, from where sir? England. Hijau. Nice to meet you, bro. Rokok padu ni hari rokok. Serius padu. Tak kosong oh, datang Perlis tak kosong. Oh, rokok memang power lah. Okey aku track okey memang best lah. Perlis okey lah, track okey. Walaupun kita tak ada podium kan tadi sebenarnya. Betul. Kita punya challenge ni bukannya on tour baik. Ya, satu kategori open je. Bukan kategori kita ni. Tapi layan. Memang layan lah. Gravel ni boleh lah layan off season. Kalau nak fokus untuk race memang tak boleh lah. Nak lawan muda-muda mana mahu lah. Race is training is race. Betul kan? Betul lah nak sangat kan. Nak sangat kan. Rasa kan. Parah ni. Aduh.
Alhamdulillah manage habiskan kayuhan gravel northbound Perlis sejauh 134 kilo. Track memang flat lah, 80% off-road and then 20% lagi road. Track memang barai lah nak cakap. Walaupun dia flat, kita tak boleh nak save power lah. Lagipun rider-rider sekarang laju lah, sangat laju. Manage nak habiskan je. So alhamdulillah dapat habiskan. Tahniah kepada penganjuran. Nampak event kali ni agak teratur lah, best lah. Kan. Kalau untuk aku ni kali ketiga lah. Pertama dulu di Sabak Bernam, kedua di Gravel Kulai, and then untuk kali ni Gravel Perlis lah. Ini adalah penutup kayuhan bagi tahun 2025. Buat penganjur ada sedikit teguran lah, terutama dekat checkpoint tu. Checkpoint tu untuk feeding air tak buka kan, tak buka tutup. Jadi agak sukar lah. Saya sendiri terima pun air tak buka. Jadi nak lepas tangan pun tak reti. So terpaksa berhenti, and then bila berhenti memang terlepas lah dengan grup. Tapi itu cuma masalah kecil lah, normal lah, biasa lah tu kan. Semua meter. So komen ni harap diambil sebagai satu yang positif sajalah. Okey, kesempatan ini saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua sponsor saya lah. Untuk bicycle, pita gali, podium, leg. Leg ni hari pun pakai leg, kasut leg, memang power lah kasut ni. Tak mengecewakan, dah banyak kali dah. 100 kilo atas off-road, no problem. Sebab dia wide kan. And then terima kasih lah kepada N8 Nutrition untuk nutritionnya, suplemen, dog print untuk apparel, dan pada semua lah. Terima kasih atas kerjasama yang diberikan sepanjang 2025.